Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia. Kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke? Pakistan ke? Daripada mana? Clue dia, tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq, kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul ISIS macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tune mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Kata Rasulullah, takkan berlaku kiamat sehingga keluarnya api besar daripada bumi Hijaz. Api itu besar sehingga menampakkan leher-leher unta Nun di Busra. Api di Hijaz, Hijaz itu Makkah, Madinah, Taif dan Jeddah. Busra tu di Syria, bukan Basrah tuan-tuan. Basrah di Iraq, Busra di Syria. Lebih kurang 900 ataupun 1000 kilometer. Api yang besar. Nabi sebut peristiwa ni, Nabi sebut hadis ini 1400 tahun yang lalu. Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah. Nabi sebut peristiwa ni 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Peristiwa ni belum berlaku. 11 Hijrah Nabi wafat, 654 Hijrah baru peristiwa ni berlaku, iaitu tuan-tuan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir, sebut dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Kathir kata api itu muncul di bumi Hijaz dekat dengan Madinah Munawwarah sehingga menampakkan leher-leher unta Nun jauh di Busra sana. Tepat persis seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa lebih kurang 600 tahun lepas Nabi sebut berlaku. Nabi ambil kajian mana benda ni? Daripada mana pesuruh Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ambil benda ni? Daripada buku Injil, daripada Taurat tak ada, Injil tak ada, dalam semua kitab agama apa pun tak ada maklumat ni. Itu menunjukkan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Beliau mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, api besar yang muncul di pinggir kota Madinah Munawwarah itu kekal selama 3 bulan. Memang pelik tuan-tuan. Benda ni pelik, ajaib, dan benda ni sehinggakan direkodkan oleh para ulama kita yang hidup pada zaman itu. Begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi masukkan dalam kitabnya At-Tazkirah. Beliau menakalkan perkataan Al-Imam Abu Syamah. Kata Al-Imam Abu Syamah, ketika mana malam Rabu 3 Jumadil Akhir tahun 654 Hijriah muncul di Madinah waktu tu, dengan tarikh cuma sebut lengkap 3 Jumadil Akhir 654 Hijriah, di pinggir kota Madinah keluar perkataan Al-Imam Abu Syamah. Kata Imam Abu Syamah, peristiwa api besar, api raksasa itu berlaku di pinggir kota Madinah pada 3 hari bulan Jamadil Akhir tahun 654 Hijriah.
Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan api yang sampai tahap besarnya api itu sampai hari ni, kalau tengok melalui satelit boleh nampak kawasan itu berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah masih ada lagi kesan kepada kawasan yang dulu ni muncul api raksasa tersebut. Sehingga para imam, para ulama kita merekodkan peristiwa itu. Keluar api yang besar dengan suara dia yang menggerunkan, kemudian berlaku gegaran sampai menggegarkan dinding-dinding bumbung rumah-rumah ketika itu. No? Satu masa ke satu masa sampailah api itu kekal 3 bulan. Dekat dengan satu tempat yang bernama Harrah pada hari ini, dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan, kata Al-Imam Abu Syamah, wa hiya tarmi bi syararin kal qasri, waktu api itu keluar di Al-Harrah berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah, api itu meletus-letus tinggi. Api itu naik tinggi sampai letusan daripada api itu dia melontarkan seperti percikan, percikan-percikan sebesar rumah. Saya tak boleh nak bayang, tapi benda tu benda yang memang dah berlaku. Beberapa alim ulama merekodkan dalam buku-buku mereka tentang api besar tersebut. Api besar itu adalah tanda kiamat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu telah pun berlaku. Dah berlaku dah berapa ratus tahun yang lalu. Akhir sekali, ketika mana Palestin ni akan menjadi bebas dan menang buat kali ketiga. Tuan-tuan, ketika mana akan berlakunya 2 perang besar. Dalam kitab Al-Fitan dikatakan bahawa perang akhir zaman ni dia ada 2 episod. Satu, umat Islam melawan Yahudi. Yang kedua, umat Islam melawan Rom. So ada 2 fasa. Fasa pertama, perang besar dunia. Untuk fasa pertama berlaku di Armageddon. Armageddon ni dia adalah salah satu tempat yang disebut sebagai Armageddon, iaitu satu bukit yang ada lembah di kawasan Palestin. Dan mana-mana peperangan yang berlaku di situ adalah disebut sebagai perang akhir zaman. Armageddon ni, siapa yang berjaya menguasai lembah ini, dia akan menguasai dunia. Sebab tu Yahudi nak sangat Palestin, sebab dalam Palestin ada lembah yang dinamakan Armageddon. Di sinilah yang dikatakan tuan-tuan, peperangan terbesar pertama akan berlaku, di mana Yahudi akan dimusnahkan oleh siapa? Ultimate Salvation of the Universe ataupun penyelamat dunia, Al-Imamul Mahdi. Maka hanya dia yang berjaya memimpin. Surah Al-Isra ayat yang keempat, yang kelima, wa qadaina ila bani Israel. Akan datang seorang lelaki yang tak pernah dikalahkan dan mempunyai 3 batalion. Regimen pertama, regimen kedua, regimen ketiga. Batalion pertama, batalion kedua, batalion ketiga yang tak pernah dikalahkan. Sebahagian disebut batalion kedua adalah Brigade Al-Qassam. Dan mereka ni tuan-tuan adalah yang akan membantu Al-Mahdi untuk mengalahkan Israel. Jadi bila Brigade Al-Qassam sekarang dah kita panggil pra perang sebelum Imam Mahdi bos keluar, maka ketakutan yang berlaku oleh Israel apabila takkan akan berlaku kot, sebab ahli kitab Yahudi percaya kami akan dikalahkan oleh Imam Mahdi yang di belakangnya Brigade Al-Qassam. Tiba-tiba Brigade Al-Qassam mai dulu, Imam Mahdi tak keluar lagi. Takkan nak kalah awal. Maka ketakutan Israel bertambah bila belakang yang frontliner utama yang menghancurkan teping barat, teping Gaza tu adalah Brigade Al-Qassam yang merupakan dipercayai oleh orang Yahudi bahawa mereka ni is one of the frontliners di bawah Imam Mahdi, regimen batalion kedua, banji hitam kedua. Maka dalam kitab riwayat akhir zaman mengatakan bahawa di situ akan berlakunya peperangan terbesar Islam dengan Yahudi for the last. Ni belum Dajjal lagi tau. Yahudi ada 2 ni. Yahudi zaman Dajjal tu cerita lain. Tu 70,000 tu yang di Isfahan. Yang tu lain-lain. Yang tu zaman Nabi Isa. Ni zaman Imam Mahdi ni. So, semua Yahudi Zionis akan dimusnahkan
dan Baitul Maqdis akan dimenang buat kali ketiga pada zaman Imam Mahdi. Sekarang masih kalah. Tiba-tiba Al-Qassam masuk dulu. Maka kekalahan itu adalah satu tamparan yang sangat berat dan dahsyat untuk Israel. Sebab mereka kata, mereka cuba menafikan hadis akhir zaman. Tapi benda tu dah, signal tu dah berlaku dah. Bau Imam Mahdi tu dah main dah. Bau macam tu lah. Sebelum 2024, Yahudi, Zionis mesti menakluki sepenuhnya. Dan dia dikatakan ada satu kempen. Dia panggil kempen Go for Green. Save the Gorkot Tree. 240 juta pokok gorkot yang ditanam, yang disahkan oleh Jewish National Fund. Sebab kepercayaan orang Yahudi, la hajar, la syajar, wala dabbah. Nabi sebut, tidak akan ada satu makhluk pun yang akan tidak bagi tahu kepada Nabi dan kepada Imam Mahdi bahawa di belakang ini Yahudi. Semua makhluk akan berbicara ketika itu. Yahudi, belakang ni Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini Zionis. Semua pokok dan makhluk akan bagi tahu Imam Mahdi. Kecuali illal gharqat. Maka kempen diadakan oleh Zionis hari ini untuk menanam kempen Go for Green. 240 juta ditanam dengan harapan 7.7.590 orang penduduk Zionis di Yahudi sekarang akan menikmati, seorang akan dilindungi oleh 29 pokok. Kalau 240 juta ditanam, urata seorang akan dilindungi oleh gharqat adalah 29 pokok. Dengan harapan bila keluarnya Imam Mahdi, pokok gharqat akan lindung seorang. 29 lindung seorang. 29 lindung seorang. Itu percubaan mereka untuk menafikan hadis akhir zaman. Tapi tuan-tuan, Allah kata apa? Memang gharqat tak akan beritahu, tapi makhluk lain yang akan beritahu. Maka perang Islam dengan Yahudi, akhir zaman yang the real war, the final and real, akan berlaku pada Imam Mahdi, yang di belakangnya adalah Brigade Al-Qassam. Dan Brigade Al-Qassam itulah yang telah menyerang, memenangkan tragedi 7 Oktober sebagai tanda awal, isyarat awal, signal awal bahawa kamilah akan main serang sekali lagi. Ini baru raktai. Ini baru rehearsal tau. Hak sungguh-sungguh nanti bersama Imam Mahdi nanti. Tu pun apa dah gelabah lah. Belum keluar Imam Mahdi ni. Nak ambil berita akhir zaman dalam kitab, apa lagi agama-agama lain dan sebagainya. Walaupun sememangnya sesetengah agama selain daripada Islam, mereka juga mempunyai ramalan-ramalan tersendiri daripada nabi-nabi dan tokoh yang dipercayai oleh mereka dalam agama mereka untuk memberitakan tentang ramalan dan masa depan hari kiamat. Itu hak dia berkenaan dengan agama dia. Sekadar kita nak menceritakan tentang contoh dan perbandingan, itu tak jadi masalah. Tetapi bila ditanya mana sumber kita, tetap sumber yang sama. Nak cari hak mana lagi, nak kait hak mana lagi, nak polik hak mana lagi, Quran dengan sunnah. Tetapi hari ini dipertikaikan. Mana ada Freemason dalam Quran, mana ada Illuminati dalam Quran, mana ada penyembah setan dalam Quran. Kalau kita melatari Al-Quran secara tilawah, teks sampai bila pun mutasyabihat tak akan keluar pada kita. Hari ini yang paling penting kita baca Quran, dah baca Quran. Tetapi ramai di antara kita baca Quran sekadar mentilawahkan teks dia semata-mata. Tetapi bagaimana dengan bentuk kontekstual? Aktual dia, pergerakan dia, action daripada ayat-ayat yang terhasil daripada bacaan kita, sampai atau tidak pada minda kita, sampai atau tidak pada hati dan keimanan, seterusnya menggerakkan jawarih anggota kita untuk bertindak daripada tadabbur ayat-ayat tadi, ada atau tidak? Sementara perkataan-perkataan itu tidak wujud secara zahir, mari ikut mana ni ustaz? Mari ikut celah mana? Mari sumber mana? Antara contoh tajuk yang paling dominan, memang itulah Freemason, Illuminati, penyembah-penyembah Lucifer, syaitan. Dan bila ini kita akan garap dalam bentuk 3 komponen yang lebih besar, 3 komponen yang lebih luas pada kebiasaannya. Apa dia? Biasanya kita akan sebut pada komponen pertama ialah akhir zaman.
Komponen yang kedua ialah al-Islam. Komponen yang ketiga ialah tentang hijrah. Akhir zaman, Islam dan hijrah. Bila sebut tentang akhir zaman, kita bermula dengan sejarah peradaban, sejarah ketamadunan manusia. Bagaimana unsur-unsur seseorang yang asalnya beriman boleh lari akidah dia. Bagaimana seseorang yang asal taat pada Allah menjadi manusia yang kufur dan mengingkari Allah. Bagaimana seseorang yang asalnya baik kemudian menjadi seseorang yang berbalik dia punya perilaku, sifat dan adab. Dan ini telah diceritakan dalam Al-Quran menerusi pengkisahan para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, seawal nabi yang ketiga ikut tertib dan urutan. Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam sudah berlaku penyembahan berhala. Padahal Nabi Nuh baru nombor 3. Awal lagi. Tapi pasal apa? Benda ni boleh terlepas pandang. Sampai menjadikan sebahagian besar umat Nabi Nuh pada waktu itu kufur dan ingkar pada Allah, dan menjadi sebahagian besar penyembah-penyembah berhala dan kaum-kaum yang mengikuti hawa nafsu. Akibatnya yang terhasil hanya 83 manusia, 83 insan sahaja yang terselamat dalam bahtera kapal Nabi Nuh peristiwa banjir besar dan taufan dia. Habis kesemuanya licin, dimusnahkan, diranakkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ujian dan bala tersebut. Inikah yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Kalau umat dahulu ingkar dan derhaka, balasan dia cepat tiba, balasan dia cepat datang. Dan kita bernasib baik hari ini kerana tampanan doa daripada Rasulullah supaya ditangguhkan perkara-perkara seumpama ini pada umat dia. Seterusnya turun ke bawah. Zaman Nabi Ibrahim, kita tahu apa jadi. Apa yang berlaku pada zaman Namrus, apa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Kita hari ini memang baru kenal apa itu Freemason. Kita hari ini baru kenal apa itu Illuminati. Tetapi hakikatnya gerakan kedua-dua pertubuhan dan kumpulan itu bermula di sini lagi. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Namrus lagi. Walaupun tidak lagi dinamakan sebagai Freemason, tidak lagi dinamakan Illuminati. Sebab asas pergerakan dan agenda dia merupakan agenda dan asas yang sama sampai hari ini. Dan siapa penerus agenda dia? Keturunan-keturunan inilah hari ini yang memerintah dunia kita. Keturunan-keturunan Masih, keturunan Namrus. Yang memerintah dunia kita hari ini masih keturunan-keturunan Fir'aun. Kita sedar atau tidak, kita perasan atau tidak, itu hakikat yang terpaksa dan perlu kita terima. Tetapi bagaimana kita sudah jauh terjebak dan boleh terlepas pandang. Sebelum itu kita habiskan beberapa komponen tadi. Yang kedua berkenaan dengan Islam, biasa subkategori dia akan pi pada 5. Pertama, kita membahaskan tentang epistemologi Islam, tentang metodologi Islam, tentang politik Islam, tentang sejarah Islam, dan tentang perdagangan Islam. Yang terakhir ialah tentang hijrah. Bagaimana hijrah nak membentuk ekonomi Islam yang pernah diterapkan dulu, yang berteraskan sistem dinar dan dirham, yang akhirnya kita ditransformasikan dalam bentuk penipuan menggunakan wang kertas, wang fiat, wang kad dan wang elektronik. Hari ini semua menjadi hamba kepada benda ini, semua menjadi penyembah kepada benda ini, semua menjadi berhala kepada benda ini. Apa dia? Wang kertas. Seterusnya perbincangan tentang energi, saving energy, alternative energy. Kemudian dibincangkan tentang pharmaculture. Bagaimana kita nak menguruskan dalam bentuk nak mengelakkan makan dan minum kita, pakai dan sebagainya dalam bentuk yang lebih terjaga dan terkawal.
Yang ini yang diberitakan oleh Rasulullah sampai tahap fitnah itu membuak-buak dengan banyaknya. Ada sekumpulan manusia yang melarikan diri daripada jemaah yang ramai, membawa ternakan-ternakan dan domba-domba mereka ke gunung-gunung, cari punca-punca air semata-mata nak menyelamatkan akidah dan iman mereka. Ini antara komponen-komponen yang kita tidak ceritakan secara keseluruhan. Apa solution? Inilah soalan paling penting. Kita dah cerita macam-macam, apa agenda mereka, apa penipuan mereka, apa pendustaan mereka, apa taktik mereka. Tapi apa dia solution? Apa dia jalan penyelesaian untuk umat Islam sekarang? Kita dah diberitakan oleh Rasulullah dalam satu hadis bahawa untuk menangkis dan menangkal fitnah-fitnah Dajjal diberikan kepada kita satu surah yang khusus. Apa surah tu? Surah Al-Kahfi. Lebih-lebih lagi pengkhususan hadis Nabi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Bila kita duk baca, kita duk hafal, kita duk ulang, ustaz tak nampak jugalah fitnah Dajjal. Baca tu lama dah. Kadang-kadang yang paling ringan, yang disebut ulama-ulama tasawuf paling ringan kita boleh detect tentang fitnah Dajjal ni, bila ada orang bercakap, bila ada orang berceramah, bila ada orang berkuliah, hati kita ni rasa tak seronok, hati kita rasa tak senang, hati kita ada rasa macam tak kena. Macam rasa tak lepas mana, macam mana ustaz ni boleh cakap lagu ni, rasa macam rasa macam tak sedap hati, rasa macam tak kena. Dia akan mari hak paling koman lagu tu. Dia boleh detect benda-benda lagu tu, hati kita tu jadi tak selesa. Bila ada orang bercakap, kita rasa macam tak puas, kita rasa macam nak jadi keliru, kita rasa macam nak jadi pening. Itu tanda-tanda biasa. Hak lebih jauh Allah bagi, itu kita tak tahulah tahap mana. Kita ni duk tahap biasa, tahap sederhana. Jadi faktor base point kita ialah Al-Kahfi. Bila kita baca Al-Kahfi setiap minggu, apa dapatan yang kita ada? Apa dapatan yang kita dapat? Sebenarnya Al-Kahfi perlu direnungi satu ayat demi satu ayat sampai yang terakhir. Di sanalah kita gali, kita korek, kita cungkil setiap mata pelajaran dia. Ayat-ayat yang kita anggap sebagai ayat muhkamat dan mutasyabihat dia untuk dibawa di mana? Di sinilah peranan khatib, di sinilah peranan imam-imam. Setiap perkara baru yang berlaku dibawa naik ke atas mimbar-mimbar untuk memperingatkan dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Inilah akan menjadi bagaimana surah ini berfungsi, sebagaimana saranan sunnah dibacakan setiap hari Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang. Kenapa perlu di sini? Nampak tak siapa yang ada di depan? Khatib. Siapa yang ada di depan? Imam. Bila imam di depan, ada makmum, kita duduk dalam apa? Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam masjid. Paksi pertama yang Al-Kahfi nak bagi tahu ialah jatuh bangunnya rumah Allah atas nama surau ataupun masjid. Pembinaan dia perlu di sini. Kita hari ni jam, kita hari ni taruh biru, kita hari ni tak tentu kalu sebab pengurusan di sini masih tak beres. Tengok, kita baca falsafah, kita baca falsafah tentang ayat kursi. Ayat kursi ada falsafah, ada satu fenomena yang Allah bawa dan Allah jelaskan pada kita cukup mudah. Fenomena yang paling jelas dalam ayat kursi ialah Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah tidur. Dan Allah garapkan fenomena ini untuk dia mengatur alam semesta berpandukan dua benda: perselisihan perjalanan siang dan malam.
Siang biasa kita gunakan untuk bekerja dan sebahagiannya untuk beribadat, dan malam kita gunakan untuk berehat, tidur. Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Allah nak mengajar kita, pengoperasian dia tidak pernah berhenti. Dia menguruskan sistem alam cakrawala semesta ini. Tak akan pernah rasa mengantuk, tak akan pernah rasa nak tidur. Dia menguruskan semua makhluk-makhluk dia dalam apa keadaan, dalam apa waktu, dalam apa masa. Dan seharusnya benda ini juga berjalan dalam rumah dia. Rumah pemilik yang tidak tidur, rumah pemilik yang tidak mengantuk. Tetapi permasalahannya sekarang bila kita bawa fenomena dan tema ini pada masjid dan rumah kita, pasal apa rumah ibadat kita ada operating hour dia? Pasal apa masjid kita ada operating hour dia? Maksudnya pukul 10 gelap, pukul 10 dah tutup pintu, pukul 10 dah kunci. Dia dilenakan, dia ditidurkan. Bila masjid kita nak bangun? Subuh pagi. Subuh pagi esok baru dia bangun balik. Kita yang menidurkan dia, kita yang melenakan dia. Pasal apa rumah Allah mesti ada operating hour. Sedangkan Allah Tuhan punya rumah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Dan kita sendiri menidurkan dan mengantukkan rumah dia. Bandingkan perkara ini dengan rumah-rumah ibadat agama lain. Contoh paling jelas di sini, kita akan dapat lihat operating hour mereka 24 jam. Mereka ada guard, mereka ada pengawal. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh pergi bila-bila masa. Sebab ada orang jaga. Sebab dia nak rumah ibadat dia beroperasi untuk semua jenis penganut dia. Dan bagaimana kita hari ini bayangkan, kita tidak tahu keadaan kita dengan orang lain tak semestinya sama. Kebahagiaan kadang-kadang ada duka, kebahagiaan kadang-kadang ada kecewa. Kadang-kadang orang tu pukul 2 pagi baru bergaduh dengan bini, pukul 2 pagi baru dengar berita yang kurang menyenangkan. Dia serabut duduk rumah, dia nak cari ketenangan. Ada baiknya aku pergi mengadu, merayu, menghadap Allah. 2 pagi. Agak-agak masjid mana buka bang? Agak-agak masjid mana buka? Aku nak sembahyang tahajud lah malam ni. Pi masjid tu tutup, pi depan sikit tutup, pi situ tutup. Sampai ke subuh pun rapat akan tutup. Macam mana? Dan inilah perlu difikirkan oleh pengurusi sampai orang bawah. Pertimbangan dan neraca dia nak memikirkan antara keselamatan aset-aset masjid dan nak memberi laluan kepada orang-orang yang nak beriktikaf. Kita tutup tu sebab nak jaga aset masjid, kan kecurian kan macam-macam kan. Kadang-kadang ada juga orang mari pukul 2, orang mari pukul 3, hak betul-betul. Tapi masjid tutup pula. Jadi perlukan banyak perbincangan, perlukan banyak solution untuk menyelesaikan masalah ini. Bila kita tanya sahabat-sahabat kita berlainan agama, pernah tak berlaku kecurian di rumah-rumah ibadat kamu? Dia kata kecurian ni ada di mana-mana, tetapi tahap dia minima. Tahap dia minima, dikawal sungguh, dijaga sungguh, diamati sungguh. Tapi kita hak paling kecil apa dia yang sering berlaku hari raya dah. Pi semayang raya pakai selipar RM3.5, balik selipar harga RM35. Dah, selipar kita RM3.5, balik tu lawa selipar ni, perak-perak selipar orang RM35. Kawan tu pula baru beli selipar, baru nak tayang kat kawan selipar baru, tengok tinggal selipar Jepun dah. Ini ada di mana-mana. Tempat dia mana? Masjid kita, bukan rumah ibadat orang. Siapa hak buat? Tadi hak duduk semayang sebelah kita. Siapa kadang-kadang ambil hak duduk rokok sekali dengan kita. Siapa kadang-kadang buat kerja ni hak sujud sebelah kita. Why ini berlaku?
Lihat, kadang-kadang iktikaf kita. Tengok iktikaf kita. Apa maksud iktikaf? Iktikaf ni menetapkan diri. Kita masuk berniat iktikaf, macam-macam ibadat kita boleh buat. Kita nak baca Quran, go on. Nak berzikir, go on. Nak berwirid, go on. Nak meratib, go on. Nak baca mana-mana buku agama dalam masjid, go on. Tapi biasanya yang selalu kita buat ialah iktikaf apa? Iktikaf ritual ke iktikaf aktual yang selalu kita buat? Ritual ke aktual? Ritual yang selalu kita buat. Kita masuk buat benda saya sebut tadi. Iktikaf baca Quran, iktikaf semayang sunat, iktikaf meratib, iktikaf tu. Aktual jarang ada. Masjid besar macam ni tak akan berlaku biasanya. Tapi masjid yang kecil-kecil, mana bukti tak ada aktual? Kadang-kadang kita iktikaf ritual kita. Baca Quran habis 3 juzuk. Taik cicak dan taik lipah 3 kilo duduk sebelah. Tak ada siapa ambil tahu. Quran dah habis 3 juzuk. Taik lipah sebelah. Taik cicak sebelah. Tak ada siapa nak tolong sapu. Ritual kita buat, aktual tak ada. Tindakan tak ada. Wirid 50,000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dah 50,000? Nampak atas sawang labah-labah penuh, tak ada siapa ambil tahu. Ikut dia lah labah-labah, sambung lagi 10,000 ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kerja siapa? Ni kerja siapa? Dah kita lantik AJK. Mana AJK kebersihan? Mana AJK kebersihan? Rumah Allah surau tu hak AJK ke hak kita? Rumah Allah masjid hak AJK ke hak kita? AJK tu tukang mengurus, bersih sama-sama lah. Dah kata masjid kita, rumah Allah. Ni semua nak harap AJK. Ni kadang-kadang longkang ada sampah, longkang ada ting, tu pun AJK. Dan longkang ada ting. Dah hang tengok ambil je lah, dapat kedua ting je pun. Tu pun bagi tahu AJK bahagian kebersihan. Kepala paip patah pun AJK. Hak dia tunggu bila? Nak tunggu bedai nanti mesyuarat agung lah. Hang kenal aku ni, aku dah tanda ni kepala paip patah belah ni, lampu bor tak nyala belah ni. Dia nak tunggu hak lagu tu. Jadi masjid ni jadi tempat apa? Tempat pergaduhan, mesyuarat agung, tempat adu domba, kadang-kadang tempat caci maki, kadang-kadang tempat perbalahan politik, kadang-kadang tempat tuhmah orang, cungkir peribadi orang. Jadi lagu tu dah. Sepatutnya masjid ini bila kotor sama-sama kita bersih, yang hadir sama-sama kita raih, yang jahil sama-sama kita bagi ilmu. Bukan nak buat fungsi masjid macam benda-benda tadi. Akibatnya bila kita buat operating hour pada masjid kita, masjid itu dilenakan, operasi dia ditidurkan, dan masjid pun jadi macam gua.